satu di antara perkara yang banyak dicadangkan adalah mana kerajaan persekutuan boleh menubuhkan satu komiti bukan Islam untuk meneliti dan analisa semua kuil-kuil di negara ini supaya satu penyelesaian kepada lain-lain kuil di negara ini supaya kita dapat hilang. Saya sendiri terlibat dengan kuil. Perkara yang sama juga selalu. Tetapi ramai rakyat Malaysia tak faham kenapa kuil-kuil di estate dan kuil-kuil macam ni tidak ada geran dan sebagainya. Kuil-kuil estate dia wujud dah lama dah. Bila estate itu dijual dan itu menjadi masalah kerana kuil itu tidak ada geran dan tidak diasingkan satu tanah untuk mereka. Sama juga perkara macam ni saya difahamkan oleh komiti sekurang-kurang setiap hari di lingkungan di antara 200 ke atas keluarga dan orang datang untuk sembahyang di sini. Dan di seluruh tempat ini banyak ramai di antara mereka adalah Hindu. Itu sebab ada kuil macam ni. Kita harap satu penyelesaian ini dapat cari jalan dan supaya mediation dan sebagainya will find a eventual way out.